Auto debit ni ramai yang salah faham, dia bukan satu komitmen. Tips kali ni khas untuk penyimpan emas yang suka menabung dalam akaun emas Gap Public Gold dan nak tahu cara untuk buat pertambahan gram dengan sangat-sangat mudah menggunakan kaedah. Jangan lupa untuk save dulu video ni supaya mudah nak rujuk balik nanti. Of course, cara yang sangat-sangat mudah dan terbukti berkesan untuk tambahkan simpanan emas dalam akaun Gap adalah melalui potongan auto debit. Potongan secara auto debit ni sangat-sangat mudah dan dia sesuai untuk orang yang tak ada masa nak log in apps Public Gold selalu. Tahu-tahu gram emas dah bertambah. Auto debit ni ramai yang salah faham, dia bukan satu komitmen. Potongan duit hanya berlaku kalau ada duit dalam akaun bank. Kalau tak ada duit, tak ada masalah. Dan dia berpeluang untuk menangi hadiah yang menarik. 10 gram gold bar untuk hadiah pertama setiap bulan. Bukannya kena tunggu setahun sekali, setengah tahun sekali. Tapi setiap bulan ada peluang untuk menangi hadiah 10 gram gold bar. Ada juga hadiah-hadiah lain macam 1 dinar, setengah dinar, suku dinar dan sebagainya. Ada 20 hadiah up for grab every month. Jadi untuk join campaign Lucky Draw ni, all you have to do ialah sign up auto debit minimum RM200 dan ke atas. Tapi kalau tak boleh nak buat RM200 ke atas, tak ada masalah. Untuk akaun Gap Junior masih boleh buat RM50 dan ke atas dan akaun dewasa RM100 dan ke atas. Cuma untuk Lucky Draw, kelayakan dia adalah RM200 dan ke atas. Semoga info ini bermanfaat. Terus set auto debit supaya gram emas anda kekal bertambah setiap bulan. Bagi yang belum ada akaun bersama Public Gold dan nak mulakan simpanan emas, boleh klik link di profil, daftar secara percuma. I'll see you in my next video. Bye!